Satu benda yang pesakit semua kena faham is that kita orang sebagai colorectal surgeons ni, kami tak judge. I mean, any doctor pun takkan judge. Korang fikir korang malu, tapi letaklah perasaan malu tu di luar klinik, masuk ke dalam klinik dengan perasaan yang ingin ambil tahu atau ambil haluan kesihatan badan diri tu dengan lebih proaktif. Kami dah lihat banyak ribuan kes-kes yang sama. Yang buat saya sedih is actually bukan apa yang pesakit datang dengan, tapi yang buat saya sedih ialah pesakit yang tunggu lama untuk ambil inisiatif. Setahun, 2 tahun sebab takut nak masuk. Kalau ada satu message yang saya nak sampaikan is datang awal lah. Kami tak ada untuk menghakimi, kami ada di sini untuk menolong. Pernah? Mestilah pernah. Selalunya time lepas kes ataupun operation yang difficult, mungkin ada komplikasi. Time tu semua training, semua jam, semua tahun-tahun yang dah kita invest tu rasa macam tak cukup. Tapi the next day tu ada pesakit yang baru, pesakit yang datang yang nak meminta tolong. Dan itu yang selalu tarik saya balik lah. Kerja ni bukan pasal kemenangan setiap hari. Tak ada kerja yang pasal kemenangan setiap hari pun. Ia adalah pasal untuk kita terus muncul dan berada untuk orang yang seterusnya.